Polis perlu menyiasat akuan bersumpah yang ditandatangani Azilah Hadri berhubung dakwaan pembabitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes pembunuhan Altantuya Syaribu. Gesaan itu dibuat bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan bagi menentukan kebenaran termasuk mereka yang menyediakan SD berkenaan. Menurut Musa, mahkamah sebelum ini juga telah mendengar dan menilai semua keterangan saksi sepanjang perbicaraan kes itu. Musa adalah Ketua Polis Negara ketika warga Mongolia itu ditembak mati dan mayatnya diletupkan pada tahun 2006. Pada tahun 2015, Musa turut menafikan dakwaan dokumentari Al Jazeera yang mengaitkan Altantuya dengan Najib. Azilah yang sedang menunggu hukuman gantung sampai mati di penjara Kajang menuduh Najib yang ketika itu adalah timbalan Perdana Menteri dan Razak Baginda mengarahkan pembunuhan wanita Mongolia itu setelah meyakinkannya bahawa wanita berkenaan adalah perisai asing yang mengancam keselamatan negara. Sementara itu, Musa dalam kenyataannya di Twitternya menafikan pihak berkuasa cuba menutup kes yang berkaitan golongan kenamaan apabila pengguna Twitter lain mengatakan rakyat telah bosan dengan layan istimewa tersebut. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi berita terbaru.